Doktor, saya ni GGA ke anxiety, doktor? Saya tak tahu mana satu. GGA, gastric GERD anxiety. Ataupun anxiety. Kalau gastric GERD, kita makan ubat, jaga makan dan pantang, macam doktor bagi ubat, kita akan baik. Kalau makan ubat gastric, makan ubat GERD, makan ubat angin dan jaga makan, tak baik-baik juga, itu maksudnya bukan gastric dengan GERD. Itu anxiety. Anxiety jenis psychosomatic disorder. Boleh meniru simptom gastric dengan GERD. Apa beza dia? Anxiety ni, dia boleh mengganggu kita walaupun kita dah jaga makan. Walaupun kita dah pantang. Walaupun kita tak makan macam-macam. Kita tak makan pedas, tak minum kopi. Kita dah jaga makan betul-betul. Dan kita makan ubat gastrik. Dan makan ubat GERD. Makan ubat kapur. Kita dah makan macam-macam doktor pakar bagi. Tetap dia datang. Sampai kadang-kadang mengganggu perasaan. Mengganggu tidur. Mengganggu emosi. Mengganggu kerja. Mengganggu paru-paru. Mengganggu jantung yang berdebar-debar. Dia jadi kebas sana kebas sini. Sampai datang simptom anxiety dengan panik. Itu adalah simptom psychosomatic disorder. Dia meniru sebiji simptom gastrik dengan GERD. Kita yang tak tahu. Kalau kita gastrik dengan GERD yang sebenar, makan ubat doktor pakar bagi, makan ubat angin yang doktor pakar bagi, dan pantang seperti mana doktor pesan, kopi, air gas, masam, pedas, dan jaga makan sebenar-benarnya macam doktor pesan, maka gastrik dengan GERD tu akan lega. Okay? So, simptom gastrik dengan GERD, kita kena bezakan. Kita kena kenal yang mana satu gastric GERD, yang mana satu anxiety. Kita yang salah letak GGA. There is no such GGA. Gastric adalah gastric, GERD adalah GERD, anxiety adalah anxiety. Kita yang tidak kenal. Okay?